Ramai orang buat simpanan di dalam ASB ataupun ada juga yang buat ASB financing, tuan-tuan. Simpan duit di dalam ASB. Satu lagi simpan secara ASB financing. Dia berhutang dengan bank. Bank letak duit tu dalam ASB dan ASB akan bagi dividen kepada dia dan dia setiap bulan akan bayar kepada pihak bank. Jadi tuan-tuan, ramai orang buat ASB financing, terima sahaja dividen tersebut dibelanjakan. Simpan 100,000 dapat 5,000. Simpan 200,000 dapat 10,000. Apabila dapat sahaja dividen, tuan-tuan, maka dia cakap, oh, sekarang dah ada duit bonus, dah ada duit dividen. Nak buat apa dengan duit ni? Maka dia berbelanja. Setahun simpan ASB financing, dalam ASB, tuan-tuan, dapat dividen, dia belanjakan. Tahun kedua pun belanja. Tahun ketiga pun belanja. Last sekali bergerak tempat yang sama. Simpanan tak lekat juga, tuan-tuan. Jadi bagi tuan-tuan yang simpan dalam ASB, bagus, tuan-tuan. Cuma yang tak bagus tu apabila kita terima dividen, kita berbelanja, maka simpanan kita tak lekat juga. Jadi nak wujudkan dana kecemasan 6 bulan gaji macam mana, tuan-tuan? Nak wujudkan kewangan selamat setahun pendapatan macam mana, tuan-tuan? Kalau sentiasa digunakan. Sebab tu, tuan-tuan, pakar kewangan sarankan untuk kita tukar kaedah menyimpan. Kalau dahulu simpanan ASB tabung haji dengan sangat banyak, cuba sekarang, tuan-tuan, ASB tu simpan juga 3 bulan pendapatan. Yang lebih, tuan-tuan, boleh simpan dalam bentuk emas fizikal macam ni. Jadi ianya lebih selamat daripada terguna oleh diri sendiri. Jadi nak saya bantu tuan-tuan mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold, boleh DM saya dan follow saya, tuan-tuan, untuk ilmu kewangan yang seterusnya.